Mata gerudi aloi titanium paling keras di dunia, selepas dibesarkan 10,000 kali. Terdapat banyak serangga pemakan emas peringkat nano di dalamnya. Bukan sahaja pepijat ini boleh makan segala-galanya, ia juga boleh membiak secara tak terhingga pada kelajuan cahaya. Hanya beberapa saat berlalu, kebanyakan mata gerudi telah dimakan. Para saintis segera menyedari ada sesuatu yang tidak kena, tetapi sudah terlambat. Bar berlian supernuklear yang memenjarakan gergasi itu juga ditelan dengan cepat. Kemudian terdapat kaca kalis peluru yang sangat kuat. Terdapat juga kesan padat yang dimakan. Pemandangan yang menakutkan di depan mata saya. Saintis yang ketakutan dengan pantas menekan butang api. Detik seterusnya, berpuluh-puluh ribu darjah api serta-merta menelan Cyclops itu. Namun, selepas panas terik hilang, gergasi makhluk asing yang dipenjarakan itu tidak cedera sama sekali. Hanya apabila semua orang merasakan bahawa bencana akan datang. Cyclops perlahan-lahan mengangkat tangannya pada masa ini. Apa yang berlaku sebelum saintis boleh bertindak balas? Gergasi itu sebenarnya bermula dengan tangannya, terurai menjadi endom yang tidak terkira banyaknya. Apabila para saintis melihat ini, mereka berasa buruk. Ambil kad akses dan buka pintu untuk melarikan diri. Buka pintu, buka pintu. Jeneral itu berkata bahawa pintu keluar telah disekat sepenuhnya. Tiada sesiapa dibenarkan meninggalkan pangkalan itu pada masa ini. Umum mempunyai pendapat terbesar terhadap saintis, tetapi sekarang dia tidak mempunyai peluang untuk bercakap dengan sesiapa pun. Sebenarnya, mudah untuk bertemu dengan jiwa-jiwa menarik lain di Sukhum. Buka sahaja enjin carian. Loceng berbunyi, pengembaraan muncul. Dia akan membawa anda bertemu dengan jiwa-jiwa menarik yang memahami anda. Hanya minat yang serupa. Hanya orang yang mempunyai perasaan yang sama boleh memahami anda dengan lebih baik. Jadi saya boleh bersembang dengan anda dengan lebih mudah. Lebih mengejutkan lagi yang Chi Yuling bawakan kepada anda. Ingin bertemu seseorang yang memahami anda. Cari sahaja, Kolonel. Pada masa ini, saya benar-benar terputus hubungan dengan bahagian dalam pangkalan. Sebagai api logam seberat beberapa tan, seperti kertas, dipukul ke udara. Kemudian ia mencecah tanah dengan kuat. Melihat keadaan adalah kritikal, Kolonel segera memberi arahan untuk memecat. Bagaimanapun, apabila peluru melanda Chong Yun satu demi satu, bukan sahaja mereka tidak memusnahkan mereka semua. Sebaliknya, skala Chong Yun berkembang pesat berpuluh-puluh kali ganda. Beberapa askar akan melarikan diri apabila mereka melihat sesuatu yang buruk berlaku. Tetapi sudah terlambat. Tiada seorang pun di laluan Chong Yun yang terselamat. Pengakhiran umat manusia juga telah diumumkan secara rasmi. Dan kini satu-satunya perkara yang boleh menghalang kemusnahan dunia ialah hanya lelaki ini yang berani bermain dengan syaitan, Raja Neraka. Tetapi pada masa ini dia diserang oleh manusia. Saya hanya tidak mahu hidup lagi. Kini mereka mempunyai persembahan yang bagus untuk ditonton.